Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Nama saya Alia Hazirah binti Ahmad Zaki, nombor metrik F1044. Untuk pembentangan kali ini, kumpulan kami akan membentangkan satu kajian kes bertajuk Peranan Kesatuan Sekerja dalam Melindungi Hak Pekerja Pengajaran daripada Piketty News. Kajian kes ini mengisahkan tentang tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Sekerja NUP dalam memperjuangkan keadilan gaji dan kebajikan pekerja di sektor perbankan. Baik, untuk bahagian pertama iaitu overview of the case, kami akan bentangkan ringkasan tentang kes yang melibatkan National Union of Bank Employees atau dikenali sebagai NUB. Pada 22 Julai 2024, NUP telah mengadakan piket besar-besaran di seluruh negara. Lebih daripada 250 ahli kesatuan telah menyertai protes ini di beberapa lokasi utama, antaranya di Bank Islam Kuala Terengganu, Standard Chartered Ipoh, Hong Leong Bank Pulau Pinang, CIMB Johor Bahru dan Maybank Ceras. Piket ini dijalankan secara aman semasa waktu rehat tengah hari supaya tidak mengganggu operasi bank sepenuhnya. Tindakan ini dilakukan sebagai protes terhadap tindakan union busting yang didakwa dilakukan oleh pihak bank di mana pihak pengurusan dikatakan cuba menghalang aktiviti kesatuan dan menyukarkan proses perundingan bersama. Selain itu, NUP juga menuntut struktur gaji yang lebih adil antara pengurusan tertinggi dan pekerja bawahan. Mereka menegaskan bahawa gaji CEO bank terlalu tinggi berbanding gaji pekerja biasa dan hal ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan ahli kesatuan. Dalam kenyataan rasmi NUP, mereka menyatakan bahawa tindakan ini bukan bertujuan untuk mencetuskan kekecohan tetapi sebagai cara aman untuk menuntut keadilan dan kesaksamaan di tempat kerja. Kesatuan itu juga menegaskan bahawa mereka telah beberapa kali berunding dengan pihak bank, namun rundingan itu tidak berjaya mencapai kata sepakat dalam perjanjian bersama atau collective agreement yang baharu. Piket ini juga bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap isu ketidaksamaan pendapatan dalam sektor perbankan serta memberi mesej bahawa suara pekerja perlu dihormati. Melalui tindakan ini, NUP menunjukkan peranan penting Kesatuan Sekerja dalam mempertahankan hak pekerja, memastikan kebajikan dijaga dan memupuk hubungan industri yang seimbang antara majikan dan pekerja. Application of key concepts. The first one is industrial relations. New picket shows conflict between management and employees, and it also highlights needs for fair communication and wage equality. Union acted as a bride to restore harmony. The second one is employee rights protection. Focused on protecting workers from unfair treatment and also supported by the Industrial Relations Act 1967, collective action push for fair negotiation. The third one is role of trade unions. Trade unions give employees a collective voice and also used collective bargaining to demand fairness and also educated members on their rights. And the last one is industrial harmony. Promoted peaceful dialogue and legal solution and shows harmony is achieved through respect and communication. In the conclusion, the new case proves trade unions are key to balancing employee rights and workplace harmony. Assalamualaikum and hai, nama saya Nur Azimah Syazana binti Makno, nombor metrik F1098. Hari ini saya akan beritahu tentang jenis kesatuan pekerja. Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja BAN UB merupakan kesatuan kerja industri, iaitu kesatuan yang menggabungkan pekerja daripada sektor perbankan dan kewangan di seluruh negara. Tujuan utama kesatuan industri seperti NUB adalah untuk menyatukan tenaga kerja dalam industri yang sama supaya mereka dapat memperjuangkan hak secara bersama dan lebih berkesan. Kepentingan UB dapat dilihat melalui peranannya dalam melindungi kebajikan ahli dan memperjuangkan keadilan di tempat kerja. Sebagai contoh, NUB bertindak membela nasib pekerja bawahan apabila wujud jurang gaji yang besar antara pihak perusahaan tertinggi dengan pekerja biasa. Tindakan seperti piket dan rundingan
bersama menunjukkan komitmen Nubi dalam mempertahankan hak ahli terhadap ketidakadilan majikan. Selain itu, Nubi juga turut memainkan peranan penting dalam merundingkan perjanjian kolektif agreement yang mengkelilingi perkara seperti gaji, waktu kerja, cuti, keselamatan dan faedah pekerjaan. Perjanjian ini dapat membantu memastikan pekerja menerima layanan yang adil dan seksama daripada majikan mereka. Nubi juga meningkatkan kesadaran dalam kalangan pekerja tentang hak dan tanggungjawab mereka melalui seminar, latihan dan kempen. Persoalan ini memberi pendidikan kepada ahli agar mereka tahu cara mempertahankan diri secara sah dan profesional. Secara keseluruhannya, Nubi memainkan peranan penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan majikan dengan pekerja. Kesatuan industri seperti ini bukan sahaja memperjuangkan hak pekerja, tapi juga membantu mengekalkan keamanan, keharmonian dan kestabilan dalam sektor perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Emilia binti Jamaluddin, nombor matrik F1065. Saya ingin membentangkan tajuk mengapa pekerja memilih untuk menyokong dan menyertai tindakan perusahaan dalam kes National Union of Bank Employees (NUBE). Kes ini melibatkan NUBE, iaitu Kesatuan Kebangsaan Pekerja Bank yang telah mengadakan piket di seluruh negara melibatkan lebih daripada 250 ahli. Tindakan ini dilakukan bagi membantah gaji tinggi CEO bank serta tindakan union busting, iaitu usaha majikan untuk melemahkan peranan kesatuan kerja. Tindakan ini menunjukkan bahawa pekerja bersatu untuk menuntut hak dan keadilan di tempat kerja. Terdapat beberapa sebab utama mengapa pekerja menyokong dan menyertai tindakan perusahaan ini. Pertama, jaminan pekerjaan. Pekerja bimbang dengan tindakan majikan yang cuba menindas kesatuan dan mungkin menamatkan perkhidmatan ahli secara tidak adil. Dengan menyertai piket, mereka menunjukkan perpaduan bagi mempertahankan kedudukan pekerjaan masing-masing. Kedua, gaji dan faedah yang adil. Jurang gaji antara pekerja biasa dan pihak pengurusan tertinggi amat besar. Pekerja berasa mereka tidak diberi imbuhan setimpal dengan sumbangan yang diberikan kepada organisasi. Oleh itu, mereka menyertai tindakan ini untuk menuntut pelarasan gaji dan faedah yang lebih adil. Ketiga, penambahbaikan keadaan kerja. Pekerja bank sering berdepan tekanan kerja tinggi dan sasaran prestasi yang sukar dicapai. Mereka berharap melalui tindakan perusahaan ini, pihak majikan akan mengambil langkah untuk memperbaiki suasana kerja agar lebih sihat dan kondusif. Yang keempat, perlindungan daripada eksploitasi. Tanpa kesatuan, pekerja mudah dieksploitasi melalui dasar kerja yang tidak adil. Piket ini menjadi simbol perjuangan untuk menentang penindasan dan memastikan hak pekerja dilindungi. Kelima, perundingan bersama. Pekerja menyertai kesatuan dan tindakan perusahaan untuk memperkukuh suara mereka melalui rundingan kolektif. Apabila pihak majikan enggan berunding secara adil, tindakan perusahaan menjadi satu cara untuk menuntut pengiktirafan dan keadilan. Yang keenam, sokongan sosial dan psikologi. Apabila pekerja bersatu dalam perjuangan, mereka berasa lebih kuat dan bersemangat. Sokongan daripada rakan sekerja membantu mereka menghadapi tekanan dan memberi semangat untuk terus memperjuangkan hak. Yang ketujuh, menangani diskriminasi di tempat kerja. Terdapat tuduhan bahawa pihak majikan mendiskriminasi ahli kesatuan. Maka, penyertaan dalam piket ini adalah untuk menuntut layanan yang adil dan menolak sebarang bentuk diskriminasi. Dan yang terakhir, perwakilan undang-undang. Melalui kesatuan seperti NUBE, pekerja mendapat perlindungan dan nasihat undang-undang dalam menghadapi sebarang pertikaian dengan majikan.
Ini memberi keyakinan kepada mereka untuk berjuang dengan cara yang sah dan beretika. Kesimpulannya, tindakan perusahaan oleh NUBE ini menunjukkan semangat kesatuan dan solidariti pekerja dalam menuntut keadilan. Mereka bukan hanya memperjuangkan gaji, tetapi juga hak, maruah dan keselamatan pekerja. Kes ini membuktikan bahawa kesatuan sekerja memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan majikan dan hak pekerja di Malaysia. Kelima, perundingan bersama. Pekerja menyertai kesatuan dan tindakan perusahaan untuk memperkukuh suara mereka melalui rundingan kolektif. Apabila pihak majikan enggan berunding secara adil, tindakan perusahaan menjadi satu cara untuk menuntut pengiktirafan dan keadilan. Yang keenam, sokongan sosial dan psikologi. Apabila pekerja bersatu dalam perjuangan, mereka berasa lebih kuat dan bersemangat. Sokongan daripada rakan sekerja membantu mereka menghadapi tekanan dan memberi semangat untuk terus memperjuangkan hak. Yang ketujuh, menangani diskriminasi di tempat kerja. Terdapat tuduhan bahawa pihak majikan mendiskriminasi ahli kesatuan. Maka, penyertaan dalam piket ini adalah untuk menuntut layanan yang adil dan menolak sebarang bentuk diskriminasi. Dan yang terakhir, perwakilan undang-undang. Melalui kesatuan seperti NUBE, pekerja mendapat perlindungan dan nasihat undang-undang dalam menghadapi sebarang pertikaian dengan majikan. Ini memberi keyakinan kepada mereka untuk berjuang dengan cara yang sah dan beretika. Kesimpulannya, tindakan perusahaan oleh NUBE ini menunjukkan semangat kesatuan dan solidariti pekerja dalam menuntut keadilan. Mereka bukan hanya memperjuangkan gaji, tetapi juga hak, maruah dan keselamatan pekerja. Kes ini membuktikan bahawa kesatuan sekerja memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan majikan dan hak pekerja di Malaysia. Seterusnya, saya akan sambung dengan kaedah tindakan perusahaan yang digunakan dalam kes NUBE dan penilaian terhadap prosedur undang-undang di Malaysia. Dalam sistem perhubungan perusahaan di Malaysia, sebarang tindakan perusahaan mesti mematuhi Akta Perhubungan Perusahaan 1967 yang menetapkan prosedur penyelesaian pertikaian melalui beberapa kaedah utama, iaitu rundingan terus, pendamaian, pengantaraan dan timbang tara. Pertama, rundingan terus ataupun direct negotiation. Ini merupakan langkah awal bagi menyelesaikan sebarang pertikaian. Dalam kes NUBE, kesatuan dipercayai telah berunding dengan pihak pengurusan untuk menuntut keadilan dan menentang perbezaan gaji yang besar. Namun, apabila majikan gagal memberi respon yang positif, rundingan terus tidak membuahkan hasil. Kegagalan inilah yang menjadi sebab utama mengapa pekerja memilih untuk meneruskan tindakan perusahaan seperti piket. Kedua, pendamaian ataupun conciliation. Selepas rundingan gagal, pertikaian biasanya dirujuk kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan ataupun JPP. Pegawai pendamai akan membantu kedua-dua pihak mencari penyelesaian secara aman. Sekiranya pihak majikan masih enggan berkompromi, pekerja boleh meneruskan tindakan secara sah seperti piket, asalkan ia dijalankan secara aman dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, pengantaraan, mediation.
Dalam kaedah ini, seorang pengantara dilantik untuk menjadi pihak neutral dan membantu kedua-dua pihak mencapai penyelesaian. Jika dalam kes NUBE, pengantaraan tidak berjaya dilakukan kerana majikan tidak mahu bekerjasama atau enggan mengiktiraf kesatuan, maka pekerja tidak mempunyai banyak pilihan selain melakukan tindakan perusahaan untuk menuntut perhatian pihak pengurusan. Keempat, timbang tara, arbitration. Ini adalah langkah terakhir sekiranya semua kaedah sebelum ini gagal. Kes pertikaian akan dirujuk ke mahkamah perusahaan dan keputusan mahkamah ini bersifat muktamad dan mengikat kedua-dua pihak. Namun, dalam situasi NUBE, tindakan piket dilakukan lebih awal sebagai tanda bantahan terhadap layanan tidak adil dan kelewatan majikan mengambil tindakan yang wajar. Jika NUBE telah melalui proses-proses yang sah sebelum ini, maka tindakan piket tersebut dianggap sah dan selaras dengan undang-undang. Dari segi penilaian undang-undang, tindakan piket ini di Malaysia dibenarkan selagi ia dijalankan secara aman dan tidak menjejaskan keselamatan awam. Dalam kes NUBE, tiada laporan menunjukkan berlakunya kekecohan atau keganasan. Oleh itu, tindakan ini boleh dianggap mematuhi semangat undang-undang perburuhan, walaupun mungkin terdapat beberapa prosedur teknikal yang tidak dipenuhi sepenuhnya. Namun, dari sudut moral dan hak pekerja, tindakan tersebut tetap wajar sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan. Kesimpulannya, kes NUBE menunjukkan bahawa walaupun pekerja mempunyai hak untuk menjalankan tindakan perusahaan, mereka tetap perlu mematuhi langkah-langkah sah seperti rundingan terus, pendamaian, pengantaraan dan timbang tara. Tindakan piket hanya patut dijalankan selepas semua saluran ini gagal. Secara keseluruhannya, tindakan NUBE melambangkan kesatuan dan keteguhan semangat pekerja dalam menegakkan hak serta keadilan di tempat kerja. Seterusnya bagi bahagian F, kami akan membincangkan tentang penyelesaian konflik dan cadangan berdasarkan kes ini. Bahagian ini menekankan bagaimana konflik antara kesatuan dan pihak bank boleh diselesaikan dengan cara yang lebih berkesan serta langkah pencegahan untuk masa hadapan. Untuk menyelesaikan konflik seperti piket, langkah pertama ialah rundingan profesional antara majikan dan kesatuan. Kadang-kadang pihak ketiga seperti Jabatan Perhubungan Perusahaan boleh membantu sebagai pengantara. Yang penting, komunikasi mesti terbuka supaya salah faham dapat dielakkan. Dari segi cadangan, struktur gaji dan faedah, pihak bank perlu memastikan struktur gaji telus dan adil. Pekerja perlu faham dasar bonus dan kenaikan gaji supaya jurang besar antara gaji pekerja biasa dan CEO dapat dikurangkan. Ini membantu pekerja rasa dihargai dan mengurangkan ketidakpuasan. Yang kedua, latihan dan pembangunan. Bank juga boleh sediakan program latihan berkala untuk semua pekerja dengan peluang pembangunan kerja yang sama rata. Pekerja bukan sahaja meningkatkan kemahiran tetapi juga lebih puas hati dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga pula, peranan kesatuan prosedur dalaman. Kesatuan seperti NUBE penting untuk memberi suara kepada pekerja. Namun, majikan harus menyokong dialog dan elakkan tindakan union busting. Saluran aduan dalaman yang jelas dan selamat juga perlu supaya pekerja berani melaporkan masalah tanpa takut akan tindakan balasan. Akhir sekali, untuk mengekalkan keharmonian industri, perjanjian bersama yang kukuh harus diwujudkan. Penyelesaian awal konflik penting untuk elak protes. Kesatuan dan majikan sepatutnya bekerjasama sebagai rakan dialog demi kebaikan semua pihak. Sekian daripada kami. Terima kasih.